Hai, selamat datang ke Matian Motor. Cik nak servis motor ke? Hai, nak servis. Nak pakai minyak hitam fully ke mineral? Bagi grade yang baik bos. Okey, baik. Jadi kali ni kita tukar minyak hitam fully dengan minyak gear sekali lah. Adik-adik, ada motor nak servis, dia nak pakai minyak hitam fully dengan minyak gear sekali ya. Abang, motor dah siap dah. Jadi minyak hitam semua dah tukar dah. Okay, kami dah check coolant, brake, angin, tayar sudah check. Jadi ini total. Bang, dah bayar cash ke nak bayar kad? Cash je lah. Tapi bos, boleh tak tolong explain pasal motor saya? Sebab ni first time saya pakai skuter. Oh, fungsi apa yang nak saya explain kan? Semua function lah bos. Sebab ni first skuter saya beli. Dulu pakai motor biasa je. Jadi saya tak tahu apa-apa pasal skuter ni. Motor baru beli ke? Betul. Saya baru je ambil motor ni minggu lepas. Tapi saya ambil dekat kedai lain lah. Sales kedai tu dia tak ada explain apa-apa pun dekat saya. So saya tak tahu apa-apa lah pasal motor ni. Oh, ya ke? Turutlah macam ni kedai motor. Okey, tak apalah, saya tunjuk awak. Okey, mai, ikut saya. Oh, bukan saya tahu function ni. Saya sana tak ada bagi tahu saya apa-apa pun. Tapi, bukankah semua kedai motor kat Kuantan ni sama? Oh, tak sama. Kedai kami adalah Honda yang sah di Kuantan tau. Semua staf dekat sini dah diberikan latihan dari Honda sendiri tau. Oh, kalau saya tahu, saya beli kat sini je motor. Lagipun, kedai tu kawan saya yang recommend. Boleh pakai betul lah kedai tu. Kalau macam ni, saya akan pergi komplain kedai tu. Saya beli cash tau motor ni. Takkan satu explanation pun diorang tak ada bagi. Memang nak kena lah. Apa bang? Kami boleh ajar apa yang kita tahu. Yang paling penting tu, kami akan bagi servis yang terbaik untuk semua customer. Lain kali, kalau ada member-member family ke, kawan ke nak beli motor ataupun nak servis motor, boleh je datang sini. Okey lah bos. Servis kedai you memang the best lah. Sabar-sabar bro. Jadi, jangan lupa datang sini support servis ya. Okey. Okey, semua. Saya panggil meeting ini sebab saya nak semua ingatkan sikit Kalau ada customer dia tanya soalan, tak kisah dia online ataupun walk-in, pastikan kita jawab soalan dengan elok. Kedai kami adalah Honda dealer yang sah dekat Kuantan. Honda Impact X satu saja dekat Kuantan. Jadi kita punya tanggungjawab adalah kita perlu jaga customer punya keyakinan supaya customer yakin dengan kita. Guys, ingatlah